Kreator kreatif. Ya. Betis awak banyak nyamuk Pak Is. Tapi kata-kata memang batu tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi edisi 25. Mengayau mencari tentang diduga Istana Sultan Abdul Rahman Shah Lingga. Okey, tonton video ni sampai habis. Jadi kita perjalanan kita dari rumah, kita nak ke rumah Om Padel kerana situ bekas tapak istana yang diduga masih diduga. Okey. So, pergi lomi saya. Okey, kita gerak lagi. Agak jauh jadi pakai motor. Kita dah sampai di rumah Om Padel. Ni kita nak tengok. Ni bekas dia, bukan rumah lama. Bukan rumah lama. Bukan, rumah lama panggung. Oh, itu bekas dia. Ni bawa sana. Tu kayu yang besar tu mana batu pun? Kahwin ni. Oh iya. Tapi kelak lah nunggu orang tua tu. Ni belakang tu. Nunggu orang tua tu lah, kelak je. Ni masih dekat kawasan perumahan warga. Kawasan perumahan warga ni masih ada lagi bekas sisa-sisa batako lamanya. Tu. Ni sisa batako dia. Jadi kita main keluar dulu. Tentu kan kalau ikut tengok ini namanya lapangan hang tuah. Di sebelah dalam ini, bekas rumah lama ni kita jumpa yang tempat kuda katanya tadi. Kreator kreatif. Kreator kreatif. Ya, kreator tu harus sigap di segala bidang. Mantap. Siapa nama? Ustaz Hamka. Mengambil habis batu. Kita masuk dalam. Lewat niti macam ni. Depan tu lah. Itu apa Isak? Itu Pak Isak. Itu yang tukang hajat lah. Tu. Dah kami kejap je. Ya Om. Payah ada Om. Dulu ada panah tu. Ini tukang ajak kita pergi. Sampai sini. Mana Am? Am. Tak belum bangun tak. Mantap. Ni tak tahu ni bangun apa ni. Ni kampung apa nama dia? Kampung apa nama dia? Pun Siak. Kampung Siak. Tu. Dengar. Ngamuk. Kena ayam ni, Wat. Masuk dalam. Ini yang ini. Yang kami jumpa kemarin Kalang Kenanga. Ni kita sama Zuriat Baan. Aduh, mendap. Apa ni? Habis mendap. Lagi gotong royong bersih dalam. Tapi katanya airnya dalam. Serahlah. Kita hari ni lah terabas je. Oh, betis awak banyak nyamuk Pak Is. Bukan ni dengar nyamuk betul kena. Kami betul kena nyamuk. Oh, ini sesuatu pakai baju putih. Dek, konten kreator Batam. Zul Hidayat. Api yo. Api mana api? Api ni. Api mati rokok. Ya Allah Akbar dia Ini dia ini tembok Semua baru tahu dapat sikit. Ni. Tu. Cuma satu tu lah cuma yang tahu. Di ke belakang. Atau di sini.
Tapi tak mungkin istana dia kecil. Tembok ada macam ni. Aduh, kita mesak rumah orang ni. Macam mana petak tu situ eh? Ni petak ni sini. Bukan lah, itu tower tu. Mana ada besi dulu? Macam mana bisa dulu ada besi? Ha? Berarti di sini lokasi dia. Jadi ada cerita dia. Ni apa? Piring. Motif lama tu. Di pulau warna. Masuk lagi kita ke dalam. Ternyata ini apakah peninggalan daripada Sultan Mahmud atau peninggalan daripada Sultan Abdul Rahman Shah? Kalau cerita yang tulisan Engelberg tu, dia sebut istana Sultan Abdul Rahman ini dia berada dekat alun-alun. Artinya alun-alun lapangan di sebelah tu. Apakah ini istana Sultan Abdul Rahman? Ya. Memang kalau ini cerita tu istana Sultan Abdul Rahman. Dekat alun-alun. Yang catatan Engelberg. Dekat Sultan Mahmud mana? Sultan Mahmud dekat sini ke kira tu? Rasa kami Sultan Mahmud tu makam dia sama dengan Sultan Mahmud kalau buat kami. Jadi? Kerana berapa tahun dia minta Sultan Mahmud. Dari 1887 dah sini sampai 1812. Rasa kami sama makam dia. Apa Sultan tak? Takkanlah satu sultan satu istana ya. Itu yang aneh. Sebab cuma 30 tahun kan Sultan Abdul Rahman. Berarti bisa jadi ke Sultan Mahmud ini dia mewariskan istana untuk Abdul Rahman kerana jarak dia pendek. Berbeza dengan zamannya Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Oh, itu lain. Mahmud Muzaffar Shah memang dia nak bangun istana. Batu tu kan? Memang nak bangun istana megah. Termasuk bilik 4 Betul. Jadi kawan, seluas inilah yang diperkirakan, aduh nyamuk. Yang diperkirakan sebagai istananya Sultan Mahmud. Tapi ada juga catatan diduga. Ini masih diduga belum pasti. Ini kalau nak tahu istana, ini nak digali berapa lama ni. Di beberapa ini dia masih jumpa lagi macam ni ada batu. Kemudian ni tapak batu. Batu ini hampir mirip dengan yang di Mangkalang Kenanga. Ini batunya mirip. Tu. Kita ke sana lagi, kita kira seluas daripada rumah sana. Rumah yang di sana tu sampai ke rumah sini. Perkiraan dia. Seluas itu. Seluas itu. Kawan jumpa duit tembaga. Tapi ini hampir mirip dengan kami jumpa main ngembaan. Batu karang, tapi batu karang tu berpori-pori. Jadi meriam tu meriam tanah Mahmud ya. Yang kuning tu kan. Meriam yang mana? Yang di bawah ni batu. Pecah piring dengan ini, padang pelita. Ngapa dia letak sini? Oh, sebetulnya meriam pecah piring padang pelita tu dari mana? Betul ke asal usul dia? Itulah dia. Siapa pindah dekat sini? Pindah ke sini tu sebab Bila puas kita menyusuri yang diduga sebagai situs istananya Sultan Mahmud maupun Sultan Abdul Rahman, jadi kita lanjut lagi, kita nak tengok ada namanya Astana Kuda. Lokasinya tak jauh di sana kan, tapak bekas diduga dah. Dia di sini depan ni. Ni. Macam mana? Betul? Ada? Mantap. Ada. Jejak-jejaknya tu. Gambar sedap dengan sejarah ni. Tak ada. Semak Samoan yang kita hadap. Siapa gambar sedap? Betul, bersigap. Ini bangunan baru. Oh, ini dia. Kuda ni siapa jumpa men? Saya dikasih tahu bapaknya Pak Muzamil.
Dia menyebut. Abangnya Pak Ramli. Ha. Dia yang ngasih tahu. Nama dia? Siapa Pak? Pak Ismail. Oh. Ini dah Dalam mana? 10 meter. Dia dari sampai sana. Oh, ini sisa dia. Ha, ni kan hampir mirip kita yang dengan mangkalan kenanga tu. Batu berpori. Berarti belum ada lagi jumpa batu tipis Belum ada. Hmm. Kalau kita gali Aduh. lubang banyak jumpa. Nampak kan perut. Eh? Gali lubang. Kalau nak gali lubang kat sana tadi banyak. Jumpa-jumpa gini. Batu-batu kita. Tapi teruk kita nak gali ni. Cuma pondasi dia lah jumpa tapi nak ngeruk kita tak bisa kan. Sampai ke tepi sana depan jalan. Banyak kita nak nganu lagi ni. Tak sembarang-sembarang kita ngeruk. Istana Kenan. Berarti ada jumpa lagi ni. Diduga istana dia dan juga astana kuda. Tapi dari lokal. Orang lokalnya buat astana kuda. Jambatan ni. Ni payah ni. Lewat ni. Mana kita nak cari ni? Mendap je. Kita mendap. Payah kita nak lewat. Oh! Bahaya kita. Bukannya tanah ni. Tanah, buruk, pasir. Ni? Pasir. Ni rumah siapa ni? Rumah kami lama sini dulu. Ni beton ni. Ini beton yang baru ambil Cik Furhan. Untuk? Dia nak buat pagar. Oh. Kalau Meriam ni dekat mana? Ha? Meriam samping rumah saya betul. Meriam? Antara kantor dengan dinding rumah saya lama tu. Jumpa di situ? Meriam yang di lapangan ni ada 5 biji. Ha. Itu di rumah saya lama. 6. Satu ambil di sebelah sana. Oh. Letak dia 2 lagi hilang. Berarti Meriam tu memang jumpa di sini? Di samping rumah lama saya. Son dekat rumah. Berapa banyak? Saya tengok dulu. Yang dipugar waktu tu zaman Pak Wan Fauzarana. Zaman dia. Yang angkat Haji Gani, Unggal Ahmad, Anjang Talib, arwah semua. Ada 7 orang dimandori oleh Alang Nasir. Orang kaya. Orang berada. Justru dari keramik-keramik tu lah kita tahu. Berarti ni kawasan orang kaya ni. Jadi macam mana? Yang kolam tadi? Apa? Kolam tu belakang tu. Ha, Ada kolam. ada kolam. Berapa? Ada 2 biji kat saya. Dari tanah. Oh. Kolam apa tak tahulah. Dekat Sagu sana? Yang itu sagu. Mak jauh ni nak ngentam. Raja Ahmad punya. Raja Ahmad tu sini dapat Timsal. Ni duit Cina ni bukan? Duit Cina tu mana? An, pas betul dari An eh? Gelap tepung ni nak apa? Anu Belanja atap. tebang. Dah anu atap pula. Tak mungkin. Mana tahu kita? Kalau ambil lurus pas ni. Itulah ini nak bongkar habis semua salah. Bongkar habis nampak misteri. Kita akan berjumpa di episod selanjutnya. Itu tentang pembongkaran. Tak tahu ni bila tu bet. Ada Eropah. Tipis. Tapi kata-kata memang batu tipis. Eropah. Yang keramik yang ibu. Ni. Mana? Ini Eropah. Baru. Atau tertutup bangunan rumah ni? Dulu rumah ni kosong kan? Dulu panggung. Panggung sini lah. Ya. Bukan sini. Kan sini kan. Ini panggung, dah siap panggung, habis ini buat. Ini Ni sibuk betul lagi ni cari keramik. ini baru buat. Yang katanya ini motif Eropah. Betul juga. Misteri. Katanya tanah. Ha kan? Orang pandai Nuzu. Ni batu tipis ni. Apa katanya? Ada pintu masuk kata dia. Ah, berarti ni tu masuk tiang. Apa nama dia? Ada pintu masuk. Tiang pagar. Pagar dari kayu. Gerbang kayu. Bang. Di tanah begini boleh tutup. Berarti ini pintu masuk. Oh, lebar dia. Lebar dia sekitar 1 meter. Masuk situ. Ada apa ni? Lekuk. Lekuk ni jumpa ni. Jadi, apa tadi pasal? Ikat meremeh kawan betul kan yang kau dapat. Jumpa ini yang buat pengundang dia tu. Ni pancawarna ni tadi. Oh, ada. Ini lapang ni. Lapang kan?
Dia ni tongkat dia. Kita tak tahu lagi apakah yang di depan ni masih ada lagi. Bawah ni. Tak tahu kita. Oh, kita mandai-mandai je. Rumah kalau memang ini pagar dalam Masih ada tinggi lagi ni. bisa jadi lah. Tunggulah kita tarik ke ujung. Semoganya apa? Semoganya tidak ada lagi tiang di sini. Semoganya tidak ada tiang. Jangan sampai ada tiang. Ni kita ni. Dalam. Kita tu nak tengok persegi dah. Oi, marah kita macam mana je ni. Mana nak jumpa gini untuk. Aduh. Aduh. Banyak. Ni pondasi dia. Sistem dia tu kan papan, baru balok kayu jadi tongkat. Ya, jadi dia tak tanam pondasi tu cuma hanya pada pasti itu. Ni satu. Ni kedua dia. Dua. Berarti satu lagi sana. Ada tu. Mana? Yalah ni. Nampak tu. Ini pintu masuk. Sama tak meter dengan sana? Sama tadi kaya ya. Tahu. Tak ada lah. Pak. Tahu ada no zoo. Nada orang tak dengar live. Orang tak live. Ni. Jadi tak jumpa. Tak jumpa. Ang tak ada datang. Nunggu ang. Tahu. Bukan dia tu. Pokoknya dekat. Ha, ini kita tak tahu orang dia. Orang dia tak ada. Tak ada pergi. Oh, Bono. Pergi. Jumpa benda-benda. Jadi kalau dikira seperti ini bentuk dia. Ni. Ini medan dia. Ini lapangan hang tuah. Yang ini pabeannya. Masuklah tempat ni Om Padel. Masuklah sini. Keramik. Jadi kita ngira dulu seluas mana. Berdasarkan catatan Angel Bag ni kita tak tahu tulisan dia seluas mana. Jadi kita nak kirakan dulu. Ini Bang Aan lagi melukiskan dulu perkiraan dia. Orang veteran buat ni. Sampai ke dengan Pahang dia buat ni. Dah kita kabang. Macam apa dalam tu? Yang sana kuda yang Om jumpa satu lagi tadi yang buat sama kami. Ada lagi tapak di sana tu. Berarti sepanjang ini tapak semua ni. Dia tak ada pula gambar ada meriam. Yalah dia mana meriam lebur katnya. Jadi kita masih belum jumpa. Besok kita lanjut lagi di part-part berikut. Masih belum jumpa lagi. Badan pun dah hancur ni. Hancur badan.